satu lampu dekat bahagian depan, satu lagi dekat bahagian belakang sini. Cuma bahagian belakang ni dia terhad sikit, korang boleh guna untuk suluh benda dekat sahaja. Yang ni lampu torchlight yang jenis rechargeable. Ada sebiji lampu ni memang best. Korang boleh guna untuk suluh benda jauh dekat sebiji lampu ni sahaja. Tak payah nak ada 2-3 biji lampu, tak payah nak tukar-tukar lampu. Sebab lens dia ni jenis teleskopik macam ni. Korang boleh ubah saiz cahaya dengan adjust dia punya jarak ni sahaja. Kalau untuk suluh benda jauh, korang tinggal jauhkan dia punya lens macam ni. Cahaya dia tu akan jadi kecil, fokus dia ni dekat benda-benda jauh. Memang ngam untuk suluh benda jauh. Kalau korang nak guna untuk suluh benda dekat, tak payah nak tukar lampu. Adjust dia punya lens macam ni, rapatkan macam ni, cahaya dia tu akan jadi lebih besar dan lebih luas. Untuk suluh benda dekat, yang ni memang ngam. Cahaya dia ni memang luas. Kalau korang nak guna untuk suluh benda dekat, korang boleh pakai lampu belakang ni pula. Lampu belakang ni lebih kepada backup. Tapi yang paling best pakai yang depan ni. Jauh dekat pun boleh pakai. Jenis rechargeable, bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Mudah cucuk je charger handphone sebab port dia ni sama sahaja. Jadi kalau korang nak cari lampu torchlight yang jenis saiz besar, boleh guna untuk suluh benda dekat dan benda jauh. Cahaya dia ni terang, rechargeable, 2 backup lampu macam ni. Korang boleh check torchlight ni dekat link video. Yang ni saiz besar dan padu.